Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Darul Hakim bin Yusof. Saya berumur 20 tahun dan saya tinggal di Kuantan, Pahang. Sekarang saya sambung belajar di Universiti Kebahasaan Malaysia dan menetap di Kolej Kerismas. Jadi pada hari ini saya ingin berkongsi refleksi tentang pengalaman dan ilmu yang saya perolehi sepanjang saya mengikuti kursus ini, iaitu LMCR 1412 Pengurusan Program Berimpak. Sepanjang mengikuti kursus ini, saya dapat banyak pengalaman yang sangat berharga dan juga menyeronokkan. Antaranya adalah perancangan aktiviti, pengurusan program dan juga bekerja secara berpasukan. Saya juga dapat belajar bahawa saya perlulah menghormati pendapat orang lain, bertolak ansur dan bekerja secara efisien. Dan juga sepanjang saya mengikuti aktiviti-aktiviti yang ada, saya juga dapat mengeratkan hubungan di antara satu sama lain di antara rakan-rakan, tidak kisah bangsa, Cina, Melayu ataupun India. Jadinya, antara kemahiran dan ilmu yang saya perolehi sepanjang saya mengikuti kursus ini adalah kemahiran untuk merancang aktiviti dengan lebih tersusun, pengurusan masa yang bijak dan juga cara untuk berkomunikasi dengan lebih lancar. Saya baru mengetahui bahawa kejayaan susun program itu datang daripada pembahagian tugas yang adil, perancangan aktiviti yang tersusun dan juga komitmen dari setiap ahli kumpulan. Dan juga saya juga dapat belajar juga sifat-sifat yang sangat menarik daripada aktiviti ini, iaitu sifat kepimpinan, toleransi dan juga tanggungjawab masing-masing. Jadinya, pada masa akan mendatang, saya ingin mengaplikasikan pengalaman dan juga ilmu yang saya perolehi ini di tempat kerja saya ataupun di tempat belajar saya sekarang ini, iaitu di Universiti Kebahasaan Malaysia. Kemahiran merancang dan juga mengendalikan aktiviti sangatlah penting untuk kita melakukan satu program ataupun projek pada suatu nanti secara berkumpulan ataupun bersendirian, sama ada di tempat kerja ataupun di tempat belajar kita. Dan lagi satu adalah kemahiran bekerjasama dan juga komunikasi. Ini sangatlah penting untuk membina hubungan di antara satu sama lain, tak kisahlah sama ada di luar negara ataupun di dalam negara, untuk kita melakukan sesuatu program itu dengan lebih lancar. Kesimpulannya, kursus ini iaitu LMCR 1412 Pengurusan Program Berimpak telah memberi banyak manfaat dan pengalaman yang berharga kepada saya, dan saya amat bersyukur kerana dapat menyertai kursus ini. Dan saya berharap kemahiran dan ilmu yang saya perolehi ini dapat saya terapkan pada generasi-generasi bakal mendatang. Sekian, terima kasih.